Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada sahabat trader semua. Alhamdulillah, untuk video kali ini saya juga ingin kongsikan kepada tuan-tuan iaitu berkaitan dengan kemas kini terbaru bagi Indie MTF Trend. Ya, selepas saya update Indie GCO V5, kemudian saya telah update MTF Trend ni. Yang pertama ialah kita lihat dulu yang lama. Yang lama ialah macam ni. Ini asal. Kemudian ini asal. Time frame dengan trend sahaja. Kemudian saya telah update yang terbaru, iaitu saya tambah bagi kolom bilangan bar. Di sini kita lihat dahulu saya telah tambah bilangan bar bagi setiap time frame. Ada dua perkara telah saya kemaskini bagi Indie MTF Trend ni. Yang pertama, dashboard bilangan bar dan juga ATR trailing bagi time frame 30 dan 1 jam. Kita lihat dahulu yang pertama. Bagi dashboard sebelah kanan ni, saya juga telah tambah CC, iaitu current chart. Maksudnya, bila kita buka mana-mana chart, dia akan tunjukkan chart semasa, trend semasa. Kalau kita buka 1 minit, 3 minit, dia akan ada current chart di sini. Maksudnya, bila chart semasa ni, dia akan sama dengan mana-mana time frame yang kita buka lah. Sebelum ni tak ada. Yang ada hanya 5, 15, 30, 1 jam, 4 jam dengan daily sahaja. Kemudian, saya juga telah tambah bilangan bar setiap time frame yang telah berlaku. Ditunjukkan sini jumlah bilangan bar ataupun candle. Kemudian selain daripada bilangan bar, saya juga telah kemaskini shading color dia. Warna ni menunjukkan kekuatan dan juga kelemahan dia. Setiap time frame. Contohnya sini warna grey ni adalah neutral. Maksudnya sangat lemah lah sini, walaupun bullish tapi masih lemah. Macam bearish ni, warna merah yang gelap ni juga masih lagi lemah. Kemudian yang lain bearish dan strong lah. Maksudnya apabila warna ni berubah menjadi sama dengan yang ni, iaitu strong. Warna merah terang ni. Ni bilangan bar yang telah berlaku dalam setiap time frame. Maksudnya contohnya 1 jam ni 5 candle baru sahaja berlaku. Sama juga 30 minit 8 candle berlaku. Kemudian saya juga telah tambah iaitu ATR trailing bagi 30 dan juga 1 jam. Yang kuning ni adalah trailing ATR bagi 30 minit dan hijau ni merupakan trailing bagi 1 jam. Untuk memudahkan kita nampaklah dengan lebih jelas ATR ataupun signal sama ada berada berhampiran ataupun jauh dengan trailing bagi time frame yang lebih besar. Jadi trend tu kita akan lebih mudah nampak, sebab trailing juga berfungsi sebagai higher ataupun pivot height bagi sesuatu trend. Kemudian saya juga telah update signal. Signal bagi time frame 30 dan 1 jam. Sebelum ni di mana kita tengok dulu yang lama. Bagi signal 30 dan juga 1 jam, dia akan trigger setiap candle. Contohnya 3 minit, jadi dia akan keluar banyaklah untuk setiap candle ni. Kita panggil di sini adalah triangle ataupun cross. Sebelum ni kita gunakan cross ataupun triangle menunjukkan signal sell bagi time frame yang lebih besar. Dan ni saya telah upgrade kepada yang lebih clean supaya nampak clear, iaitu kita telah ubah kepada yang lebih jelas. Hanya satu candle sahaja selepas
signal close bagi time frame 30 ataupun 1 jam. Contohnya di sini, okey, sama macam tadi. Okey, tadi dia banyak sini cross, okey, ataupun triangle untuk sell bagi 30 dan 1 jam. Sekarang ni saya dah ubah jadi lebih jelaslah. Okey, maksudnya ni candle signal last, okey, close bagi signal 30 dan 1 jam. Okey, kalau tuan-tuan perasan sini ada dua signal yang bertindan sini, sebab tu dia nampak tak jelas. Okey, maksudnya sini signal bagi 30 dan 1 jam sudah pun keluar kat sini. Okey, yang lebih jelas lagi ialah kita tengok, okey, yang ni pun sama, signal ni bertindan. 30M dan juga 1 jam telah pun keluar sini, dia bertindan. Okey, yang nampak lebih jelas ialah sini. Contoh okey, ni 1 jam 30. Okey, dia bermula dengan 30 signal sell time frame untuk 30 minit telah pun keluar sini selepas harga cross kepada line kuning. Kemudian 1 jam keluar di sini. Okey, selepas harga cross down kepada line hijau. Okey, last di sinilah close bagi candle 1 jam. Jadi setiap line 30 dan 1 jam ni juga berfungsi sebagai support ataupun resistance lah kepada trend semasa ataupun harga semasa. Contoh di sini tuan-tuan, kita lihat. Okey, bila harga dah cross kepada 30 minit, okey, dan juga 1 jam di sini, jadi trailing ni akan berada di atas. Okey. Apabila dia breakout line ni, okey, 30 dan 1 jam ni tengok harga mula move down ke bawah. Okey, lebih jelaslah sini. Okey, sama juga contohnya macam ni. Apabila harga telah cross up 30 dahulu, kemudian 1 jam, okey, di sini. Jadi harga mula naik ke atas. Okey, contohnya yang lain adalah, okey, contohnya macam ni. Kita lihat 30 minit, dia cross 30 minit, harga cross 30 minit. Okey, tapi dia tak lepas kepada 1 jam. Maksudnya sini adalah resistance lah bagi harga semasa untuk base kepada 1 jam. Dia hanya cross 30 minit sahaja. Mungkin tak kuat lah. Okey, namun kita boleh entry untuk time frame kecil. Contohnya sini ni time frame 3 minit masih boleh entry sebab dah ada 30. Ni adalah dia lebih kepada pullback lah, retrace. Dia buat pembetulan sampai di area trailing bagi 30 ni, dia rebound semula ke atas. Okey, dan keluar signal buy sini untuk time frame 3 minit. Jadi kita boleh buy sini lah sebab 30 dah ada sini. Okey, di mana seperti mana yang saya jelaskan kepada tuan-tuan sebelum ni, kita ikut kepada trend semasa. Contohnya 30 minit ni tak sesuai lah tuan. Tengok dia ada gap yang terlalu besar sini. Okey, lagipun ni adalah masa open market ni lah. Okey, yang ni kita abaikan ya. Okey, kemudian kita boleh juga combine kan, kombinasikan MTF trend ni dengan Indi GCOV5 yang tuan-tuan ada sekarang ni. Okey, untuk menguatkan lagi lah keputusan ataupun strategi dalam dagangan kita. Okey. Dan untuk warna ataupun bar ni yang menunjukkan, okey, contohnya kalau ni tengok ni 5 minit sudah pun berlaku 71 candle. Sebab itulah dia kembali menjadi lemah lah. Okey, untuk sell bagi 5 minit. Kerana telah pun berlaku lebih jarak yang jauh dah. 71 candle telah pun berlaku signal sell bagi 5 minit. Okey, 15.42. Cuma yang 30 minit bearishnya hanya 8. Kemudian 1 jam 5 candle bagi 1 jam.
Okey, time frame 1 jam. Maksudnya baru ni lah. Okey. Saya rasa tu sajalah untuk emas kini bagi Indi MTF Trend ni. Semoga tuan-tuan mendapat manfaat dan juga kelebihan menggunakan indikator ni, termasuk juga Indi GCO V5 ni. Okey, kalau tuan-tuan tengok sini, kalau kita follow trend, insya-Allah kita akan lebih mendapat high win rate lah. Okey, contohnya di sini kalau kita perhatikan, okey. Di sini ada signal 30 dan 1 jam. Okey, di sini. Kemudian harga pullback semula ke ATR bagi 30 dan juga 1 jam. Okey, bila berlaku macam ni adalah support bagi harga semasa selepas signal. Memang biasa berlaku 30 lepas signal 30 1 jam harga akan pullback, buat pembetulan dahulu. Okey, pembetulan pula di sini adalah kita panggil sebagai support lah sini sini. Kita okey di sini. Okey, sini apa? Double bottom sini Okey, dia sini. Okey, dan di sini juga ada trailing iaitu support 1 jam dan juga 30 minit. Okey, kalau kita ambil buy sini kita akan dapat lebih banyaklah. Okey, sini. Harga move up ke atas. Okey. Kemudian kita tengok pula yang ni. Okey, kita tengok signal 30 ni. Kenapa tidak sesuai? Okey, tengok tuan-tuan 30 bagi sell ni. Okey, harga 30 dah cross down. Harga semasa telah cross down 30 minit dah sampai di sini kat support 1 jam. Okey, walaupun harga dah breakdown tapi dia tak sesuai sebab sini ada support 1 jam sini. Okey, harga maintain sahaja, buat base di sini, kemudian bermulalah reversal ke atas. Okey, bila hari berikutnya harga mula reversal ke atas. Okey, macam ni sesuai lah macam ni. Okey, kita lepas 30 dengan 1 jam kita masuk buy di sini. Okey, sebab di sini dia lebih tinggilah dia punya potensi sebab harga dah breakout kepada higher yang sebelum, higher high yang sebelum. Jadi tuan kombinasikan higher high signal time frame yang lebih besar 31 jam di samping menggunakan ATR trailing sebagai support dengan resistance, serta juga lihat observe kepada bilangan bar ni dan juga time frame yang telah berlaku. Maksudnya ini menunjukkan time frame yang lebih besar, kita follow trend sahaja. Okey, di mana bagi merah ni menunjukkan strong, kemudian yang hijau yang terang adalah bullish untuk yang strong. Okey, semoga tuan-tuan mendapat manfaatlah daripada Indi ni. Saya rasa itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum.